Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Alkamah radhiyallahu an berkata bahawa apabila kami pergi berjumpa Nabi SAW, maka baginda SAW telah bersabda kepada kami, sesungguhnya kesempurnaan Islam kamu adalah apabila kamu tunaikan zakat harta kamu, target bazar. Sayyidina Alkamah radhiyallahu an berkata, apabila kami pergi berjumpa Nabi SAW, maka Nabi SAW telah bersabda kepada kami, sungguhnya kesempurnaan Islam kamu adalah apabila kamu tunaikan zakat harta kamu, target bazar. Hal kesempurnaan Islam bergantung kepada penunaian zakat adalah jelas kerana kerana zakat adalah salah satu pada kelima-lima rukun Islam. Mengucap kalimah, solat, puasa, zakat dan haji. Selama mana satu rukun masih belum ditunaikan, selama itu kesempurnaan Islam tidak mungkin terhasil. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu berkata bahawa seorang lelaki telah pergi berjumpa Nabi SAW lagi memohon, beritahulah kepada saya satu amalan yang akan masukkan saya ke dalam syurga. Lantas baginda SAW bersabda, beribadatlah kepada Allah SWT, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, dirikan solat, tunaikanlah zakat dan hubungkanlah silaturahim. Dan sebuah hadis lain dinyatakan seorang lelaki badui telah meminta pada Nabi SAW, beritahulah kepada saya satu amalan yang dengan mengamalkannya saya akan dapat masuk syurga. Baginda SAW bersabda, beribadatlah kepada Allah SWT, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, tunaikan solat fardu dengan penuh tanggungjawab, tunaikanlah zakat yang fardu, berpuasalah pada bulan Ramadan. Bagi badui itu pun berkata, saya bersumpah demi zat yang nyawa saya ada dalam genggamannya, saya tidak akan menambah atau mengurangkannya sedikit pun. Setelah lepas dia berlalu pergi, baginda seorang bersabda, jika siapa ingin mensenangkan hatinya dengan melihat ahli syurga, maka lihatlah lelaki itu. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.